Sekarang beg yang paling popular adalah ni. Kalau korang nak tahu, dalam Prada kan, banyak-banyak produk dia, tapi antara yang hottest selling adalah ini. Ini adalah re-edition. Tengok ni. Re-edition 2005. Maksudnya dia re-edit balik beg ni ke depan. Beg ni dah popular tahun 2005, tapi dia buat lagi, produce lagi. Material dia double, dia pakai dua je. Dia pakai leather, pakai nylon. So basically, beg ni kalau yang ada pouch apa semua macam Rabi pakai tu kan, harga dekat RM12,000, RM13,000. Tapi yang ini sangat-sangat murah. Kita nak nego pada harga RM5,300 sahaja. So, kalau contoh korang pakai, cantik lah korang pakai macam ni. Barang kat dalam boleh nak letak long wallet boleh, card holder boleh, power bank boleh, lipstick boleh. Dosa-dosa tak boleh lah. Dosa korang banyak, sama macam saya kan. So beg ni ada satu saja kat showroom kita. Showroom kita ada di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Kita buka hari-hari pada pukul 10 pagi ke 5 petang. Kalau nak installment, kita ada provide installment Expeditor atau May credit card. Kita ada satu je beg ni dalam showroom kita. Showroom kita di Wangsa Maju. Kalau korang nak, screenshot dan message kami sekarang.